Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Selangor 2024, set 1, kertas 1, soalan 6. So tajuk dia pembezaan. So dia beri kami Y sama ni. Dia minta kami ungkapkan ini dalam sebutan terringkas lah. So Y sama dengan ni. So kamu nampak dia ada DYTS, ada D square atau DX square. So sini kami perlu buat pembezaan lah. Tapi sebelum tu kami kembangkan dulu. So Y sama dengan 5X tolak X square. So bermaksud DYDX kami akan dapat 5 tolak 2X, and D square Y per DX square kami akan dapat negatif 2. So sini kami tuliskan ungkapan dia, tambah dy per dx square tambah 15. So sini akan menjadi negatif 2, 5x tolak x square lagi tambah 5 tolak 2x square tambah 15. So sini kami kembangkan 2x square minus 10x. So sini pun kembangkan tambah 4x square tolak 20x plus 25 plus 15. So sini simplify pemudahkan jadi 6x square tolak 30x tambah 40. So dia pun boleh dipermudahkan, difaktorkan 2 lah. So ini jadi 3x square tolak 15x tambah 20. So ini boleh faktor lagi tak? So ini sudah tak boleh difaktor lagi. So bentuk teringkas inilah. So B tu, luas segi 4 sama dengan sisi SCM, dia menokok pada kadar ni. Okey, apa kami nak tukarkan dia jadi bentuk simbol matematik lah. Luas menokok pada ni, pada kadar. So bermaksud itu luas kami guna A lah. So dA per dt, so equal to 3 lah. Okay, jadi kadar perubahan sisi. So sisi dia XL, kadar perubahan sisi bermaksud dia minta kami cari dx per dt. Okay, apabila luas ialah ni. Okay, so sini kami guna betul rantai lah. So bermaksud sini apabila kami pecahkan dengan ni, so yang ini kami akan ganti dengan A loh, sebab ini infinite beam lah. So bermaksud sini pun sini. Okay, sebelum tu kami mau tahu luas bagi segi 4 sama. So luas dia adalah x square sebab sisi dia x lah. So sini kami apabila kami bezakan A terhadap X, kami akan dapat 2X. So kami pun ganti ke sini lah, tapi ini adalah DX per DA lah. So bermaksud ini adalah 1 per 2X lah. So darab 3. So X ni kami mau ganti dengan berapa? Okay, dia beritahu kami luas dia adalah 9. So bermaksud X square equal to 9, right? So bermaksud X equal to 3 lah. Dan kami ganti ke sini lah, 1 per 2. Ni 3 darab 3. So bermaksud sini kami akan dapat 1 per 2. Okay, DX per dt dia cm kan, X juga cm kan. So cm per second.